final lap. Untuk kita mendengar sebentar lagi loceng untuk dibunyikan jutatip untuk meninggalkan, memecut. Aisyah Zubir cuba mencari ruang di sebelah luar. Dia mengambil laluan di sebelah luar dengan pelumba dari Filipina. Aisyah Zubir berada di depan untuk satu lagi pingat emas. Malaysia menerusi Aisyah Zubir. Kita akan menyaksikan acara majlis penyampaian hadiah untuk acara tak dinafikan. Ya, satu pencapaian yang begitu cemerlang oleh Nur Aisyah Muhammad Zubir. Akhirnya dia berjaya membawa pulang pingat emas untuk Malaysia selepas itu. And next, may I invite Syabas kepada Nur Aisyah Muhammad Zubir. Ini apabila memenangi pingat emas.